Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Norman Sapar, Dr. Norman Sapar, PhD Politik di media sosial. Dia ketua cawangan saya dan saya ketua penerangan Presin Jasa yang popular tu. Saya baru berjumpa dengan dia buat kali pertama selepas PRN Sabah dan sebagainya. So, soalan saya ialah, Norman, kita melihat bahawa Barisan Nasional menengahkan kriteria wali, winnable, acceptable, likeable. Tapi kita melihat bahawa calon wali ini tidak berapa memberangsangkan. Kita hanya menang 5 kerusi termasuk 1 BBRS. Kita kalah 12 deposit dan yang lain kita kalah. Jadi nak kira pun peratusan yang agak kecil lah. Bolehkah agak-agak Norman komen sikit tentang wali ni boleh diguna pakai di Johor, Melaka dan juga Piadu 16? Silakan, Doktor. Wali ni sebenarnya satu konsep yang baik, satu pendekatan yang baik, satu kriteria yang baik. Cuma soalnya sekarang, adakah wali ni, konsep wali ni ataupun pendekatan kriteria wali ni diikuti 100% ataupun tidak, ataupun ia lebih kepada slogan ataupun ia lebih kepada untuk menunjukkan bahawa parti ataupun calon tu benar-benar dalam masuk dalam kriteria yang boleh diterima oleh rakyat dan juga oleh politik semasa. Itu je sebenarnya. Jadi tak timbul sebenarnya soal katakan konsep wali ni tak boleh diterima, konsep wali ni bagi parti UMNO sendiri salah ke apa. Sebenarnya kriteria tu sendiri tak diikuti sepenuhnya. Tak diikuti oleh siapa? Wah, soalan ni bahaya juga ni, soalan ni. Tak diikuti oleh siapa Jadi tak diikuti oleh siapa ni, kita ni di peringkat pimpinan bawahan, kita hanya membuat analisis lah. Jadi siapa yang berkuasa untuk menentukan calon, untuk memilih calon, jawatan kuasanya, jadi saya tak boleh nak komen lebih lah. Saya tak boleh nak cakap orang ni ke orang tu ke ni ke kan. Jadi ni dari segi orang kata apa, rumusan saya, konsep tu bagus, namun ia tak diikuti sepenuhnya. Tapi Norman, kalau saya dapat hayati kita ada 2 doktor di Sabah yang menang. Satu doktor daripada pemuda tu dengan majoriti yang paling besar, dan satu doktor, siapa nama dia, Ali Akbar daripada Barisan Nasional. Sebenarnya saya melihat lah, kalau you percaya lah, doktor ni memang special sikit lah. Saya pun menang dalam tanding saya tak nak lagi tahu. Cuma saya melihat, apakah Dr. Norman melihat bahawa approach gerak kerja bersama masyarakat itu satu kriteria penting. Untuk makluman kamu semua, calon bebas yang menang bukan kerana dia bebas, tapi semua ada track record yang menghampiri dan mendampingi rakyat. Boleh Dr. Norman komen? Itu memang sesuatu yang menarik. Apa yang berlaku di Sabah sebenarnya menzahirkan apa yang sebenarnya aspirasi pengundi nak. Pengundi pun sekarang ni, pengundi muda ni banyak, portion dia besar. Jadi pengundi muda semua memang jenis yang orang kata yang terbuka, yang dinamik. Mereka tak seperti yang kata mana ahli-ahli parti yang lama yang sebelum ni memang betul-betul totok kepada pemimpin. Mereka sekarang ni lebih terbuka, walaupun mereka minta maaf cakap lah, walaupun mereka ahli UMNO, ahli BN, mereka akan melihat kredibiliti calon. Mereka akan melihat calon tu pergi ke bawah ke tidak. Jadi tak seperti macam sebelum-sebelum ni. Sebelum-sebelum ni mungkin kita dapat lihat jentera yang bekerja, ketua-ketua cawangan yang bekerja, tapi calon mungkin dari calon daripada luar letak calon tu menang. Itu mungkin dulu. Tapi di Sabah, bila berlaku keadaan apa yang keputusan Sabah, jadi itu menzahirkan bahawa pentingnya calon yang turun ke bawah, pentingnya calon dengan masyarakat. Lambang parti nombor 2, tapi kredibiliti calon diletakkan nombor 1. Okey, Dr. Norman, saya melihat ada satu perkembangan yang positif pada UMNO dan calon-calon Barisan Nasional di Sabah, dan juga kemungkinan yang akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri selaku Presiden. Kalau kita lihat
ketika kita dalam menghadapi PRN Sabah, tiba-tiba Presiden mengumumkan calon di Tapah, iaitu Dr. Ashraf. Saya setuju sangat. Dan di Sabah kalau kita melihat bahawa dia tidak mengikut perlembagaan parti, bahawa hierarki parti itu menjadi satu kriteria. Ia melihat bahawa calon-calon banyak faktor, termasuk Dr. Anil sendiri pun. Jadi adakah Norman melihat ini satu transisi ataupun reformasi yang telah berlaku dalam UMNO? Dan kalau nak ikut kriteria lah, saya rasa Dr. Norman Sapar ni dah cukup komplit resume. Dalam bahasa politik kita panggil paint picture. Yang mana tak faham dia macam Mahdi ni, paint picture kita panggil. Cukup. Tetapi dari segi akal, Norman ni tak dicalonkan pun. Sila komen. Bahayanya Tuan Zami cakap pasal calon kan. Okey, apa yang berlaku kat Sabah, ada yang kita boleh ambil dan ada juga yang kita tak boleh guna pakai dekat Semenanjung. Pasal berkenaan dengan hierarki parti, hierarki parti sebenarnya penting. Penting untuk menggerakkan jentera. Jika jentera solid, jika ahli padu dan juga jika tak banyak berlaku pecah undi. Apa yang berlaku dekat Sabah berbeza. Jentera, mana hierarki parti masih lagi diguna pakai dekat setengah-tengah kawasan, namun kalah disebabkan oleh pecah undi banyak. Bila pecah undi banyak, jadi jentera pun tak boleh nak bergerak secara yang tersusun. Jadi hanya mengharapkan kepada ahli parti saja untuk orang kata untuk mendapat sokongan dan juga undi. Jadi bila dah pecah undi banyak, perkara ini susah. Maksudnya kekuatan jentera tu susah untuk menggerakkan kempen. Jadi jika nak diaplikasikan dekat Semenanjung, dah tentu ia tak boleh orang kata situasi tu tak boleh, takkan dapat sama 100%. Kecuali situasi dekat Semenanjung ni nanti akan datang katakan pilihan raya, pecah banyak undi, banyak calon, dan juga masih mengikut hierarki parti, mungkin situasi dia agak berbeza. Tapi sebenarnya bukan soal hierarki parti, tapi soal calon tu sendiri. Jika calon tu memang betul-betul layak, kalau hierarki parti pun, kalau parti tu memang kata calon tu ataupun pemimpin parti tu sendiri memang turun ke padang, benda ni tak ada isu. Tak ada isu dan tak ada masalah. Jadi memang sepatutnya lah kita ikut hierarki parti. Dia berlaku bila kata pemimpin dalam parti itu sendiri tak turun padang, pemimpin dalam parti itu sendiri tak ambil tahu hal masyarakat, itu yang akan memberi kesan. Jadi situasi dekat Sabah dengan kat Semenanjung, ada yang kita boleh ambil dan juga ada yang kita perlu jadikan sepadan. Okey, terima kasih Dr. Norman. Nampaknya 3 soalan itu sudah cukup untuk menggetarkan jantung Norman. Terima kasih. Bye-bye.